Hey, what's up guys? Aktiviti berkumpulan kembali lagi. Hari ni kita nak buat menu yang sangat simple, sangat senang tapi dia banyak komponen sikit. Korang boleh buat satu family ataupun dengan kawan-kawan. Dan kita nak buat tahu sumbat crispy, sangatlah sedap. So korang ambil tahu keras ni, beli kat supermarket. Beli yang keras bukan yang lembut. Sebab yang lembut tu kau sentuh sikit pun dah lerai dah. So tahu keras ni kita potong diagonal bagi bentuk segitiga macam ni. Ambil 2 sudu tepung beras, 2 sudu tepung bestari, garam sikit dengan setengah cawan air. Kita kacau-kacau and then korang masukkan kita punya tahu tadi, bagi dia berendam. Bagi dia berehat dalam tu, letak kat tepi. Untuk sos ambil 5 ulas bawang putih, 3 sudu makan cili kisar. Yang kita pakai ni yang cili tak pedas lah. 1/3 cawan sos cili Thai, setengah sudu makan tepung jagung and 3 cawan air. Air tu memang nampak banyak tapi tak apa, kita blend je and kita masak. Okay, reason kita letak air banyak tu sebab kita nak masak lama sikit. And then korang masukkan 2 ketul kecil gula Melaka ni and masak sampai air tu mula kering sikit and kuah mula pekat. Baru kita masukkan garam dengan sebut perasa secukupnya and siap kita punya kuah. Bila sejuk dia akan lagi pekat lagi nantilah. Okay, next kita gorengkan kita punya tahu tadi tu. Kalau nak senang, korang boleh stop goreng kat sini bila dah golden brown. Kalau nak extra, air tepung tadi jangan buang, kita tabur dekat atas. Make sure minyak betul-betul panas. And bila korang dah renjis kat atas tu, jangan usik. No. Jangan sentuh, biar dia macam tu. Tak apa dia melekat pun, biar dia betul-betul crispy. Sebab once dia dah crispy, korang boleh leraikan dia balik. Jangan risau. Okay, dah siap, boleh angkat. Dengar dia punya crispiness kat situ. Okay, next kita nak buat dia punya topping kat dalam tu. Senang saja, korang sagatkan carrot. Boleh tambah sengkuang kalau nak, timun batang. And bila kita sagat ni, dia akan berair sikit tau. So kita kena keringkan sikit dia punya air tu. And jangan lupa toge kena ada juga. Kepada yang tak minat toge, minta maaf, toge sangat sedap. Aku suka toge. Lepas tu kita boleh potong kita punya tahu tu kat tengah, sumbat kita punya inti kat dalam lah. Nama pula tahu sumbat, so kenalah sumbat dekat dalam. Okay, as simple as that, itu saja. And korang boleh buat banyak-banyak, hidang satu family. Rasa sangat sedap, crispy kat luar, lembut dekat dalam. So nanti balik rumah malam ni bolehlah buat ASMR. Kukrak. Sedapnya. So bolehlah try buat. Selamat mencuba.